Aduh, bilik. Wabuk ni punya tu. Cuba ni keluar dalam cermin ni punya. Itulah, hidung. dia tutup pintu. Memang bergabung. Tak apa. Tengok anak ni. Nak minta nak. Jom. Kita ekor yang sudah siap. Yes, sekarang kita sudah kasih bersih. Lepas tu sapu lagi. Ya, pabuk. Itulah, pergilah. Bukan. Nak mop pula ni. Nak mop. Bukan tuan Apa? Jendela tu buka. Tutup dulu ikon tu. Jendela tu buka biar dia keluar dekat tu. Abuk-abuk tu keluar dekat jendela tu. Ekon sudah siap. Kuang. Malam ni bolehlah kita pasang ekon. Sejuk seperti berada di Gunung Everest. Betul kan ayah? Ni anak ayah ni. Tengok anak ayah. Tengok. Sebab kecil je dia punya ni. Biasanya dia punya yang kecil. Ya. Patutlah kakak tu cakap ngam lah. Ni yang saiz ni memang cukup untuk bilik dah. Besar ni. Dia lebih sejuk ni. Ada abuk. Lepas tu mau di sarung bantal tu semua keluarkan anak. Kain-kain tu orang masih ayah nak ambil abang Mintina. Ayah nak ambil abang Abbas balik pukul 12. Tu biar jaga ni foto atas kipas angin. Ada lagi ni. Okey. Dah ambil video pun dah 3 minit dah. Anak ayah ni. Anak ayah ni demam dia hari ni. Sekejap lagi baik dah anak ayah. Dah membesar biasalah kan. Okey. Tamatlah upload video hari ni. Ekon pun dah siap. Tinggal bayar saya bulan-bulan. Tapi ekon ni okey. Kalau pasang kowe, ekon kowe. Tengok dia punya sistem pun bagus. Jadi siapa nak pasang lah. Tapi itulah berapa tahun Berapa tahun ni bayar? 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun bayar. Okeylah kan. Macam mana kan? Nak selesa zaman sekarang kan panas lah apalah itu ni. Ni anak ayah ni. Kalau panas habis badannya boleh keluar apa? Biji-biji boleh jadi gatal. Anak ayah ni. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.